Color ni beli kat Anis lah. Mr. DIY. Orang cari kat online je, beli online je. Jangan kain pandai-pandai. Ke kat mana tu kita tengok kedai jubah tu? Oh, yang kita tengok kedai kurta apa semua tu kan, yang pakaian yang Malakat Mall tu awak. Malakat Mall. Kita tengok ada banyak baju Blue dah. baju bapa pun kat situ kan. Kat KL lah itu, masa yang Yusof pergi KL lah itu. Saya berjaya. Yang Yusof pergi Niaga itu. Tu color kat mana pula tu? Warna blue. Kat situ ada satu kedai. Kena kat seluar Yusof ke? Murah lah. Alamak, okay, tak apa, color dulu. Telekong, apa semua kat situ kain dia sedap-sedap. Jom kita pergi situ lah. Boleh pakai kering. Yang elok sikit. Kalau macam tu Fox color blue ke? Dalam bulan tak apa orang check dulu tu Andalusia tu ada dekat Madrid. Oh masa tak ada. Tak tahulah, tak dengar Cikgu Rahim nak kata. Tapi tak tahulah kalau dia punya apa tu kelas dia ada buat kat Greek juga ke kok orang dia turun pergi buat kelas hari apa-apa ke kan. Nanti orang tanya. Oh, dah melukis sakai lah. Maghrib dah, besok. Okey lah. Boleh apa? Pergi kedai tu lah. Okey, Assalamualaikum. Salam, bye besok. So, bye nenek. Bye nenek. So, tengoklah nenek sekejap. Bye nenek dulu. So, Betul fokus betul. Bye. Oi. Macam tu je. dah. Bye. Okay, bye. Okey, bye. Bye. Apa pasal Hafiz siap forward sewa bel dia? Tak tahu dia. Kenapa dia tak nak bawa kereta dia? Kalau ikutkan tak payah bawa kereta dia pun. Bawa kereta apa? Ada? Yelah, satu kereta je. Lagi satu. Kereta kita lah. Ya. Yang bawah tu yang daun pun warna biru. My favorite color. Dark blue. Your favorite colour? Wah. Kali ikut garisan dulu. Okay. Fox ke your colour? Serious more. I want to teach you something, can or not? Cannot. I want to teach you. What? Okay, see ya. If you want to improve your colour, right, next time